Okey, hari ni kita akan bergerak ke Pulau Keri. Ada beberapa tempat untuk kita lawati. Tapi pagi ni kita nak pergi breakfast tu. Sekarang jam 8.30 lebih kurang. So, sini ke Pulau Keri dalam 32 km. Tak jauh pun. Ada, tapi dah hari ni ramai, lebih 50 orang rasanya. Kau ramai. So, hari ni aku tak bertugas. Yang bertugas adalah Abang Hebi tu. Luar biasa, ramai penuh lah. Oh, geng-geng marker semua ada hari ni. Hari ni marker semua ada, kecuali Zaim sebab cedera. Dah, hari kita menuju ke Pulau Keri. Harap-harap cuaca hari ni menjebelahi kita. 2-3 hari ni hujan. Jenggot. Nampak? Tak pelik. Patutnya lalu sana highway. Tapi kenapa lalu trip? Oh, syarat. Tu. Kau tahu tak? Bukan. Ini Yaman, bodoh. Ini Tuhan. Dia tidak. Rasa berani dah sangat. Kenapa? Kenapa? Rampungan Bintang. Oh, terlalu ramai orang. Alhamdulillah kita sampai tempat breakfast kita, restoran Rambulan. Ni area banting si jangkang. Weh, datang buat final tau. Ni tangkap makan tak puasa ke? Ya. Okey, tujuh sana. Saya punya tu rosak. Apa dah? Rosak. Tak nampak kan kita nak laju nak slow. Saya pula duduk bercakap dengan abang buah je. Duduk berbual dengan abang buah. Oh. Aku punya tak boleh cas satu. Oh ya? Ha. Ini apa special lah? Entah.
Itu ramai duduk bawah pokok kenapa? Ha, duduk bawah pokok. Cowok siapa? Cowok siapa weh? Terus dulu ambil order dulu. Kipas Dia kena order dulu Pak. Bang, siapa bang? Sebelah bang? Ada Pak. Hashim. Saya tadi. Kan mengajuk dia kan? Yang main? Balik Melaka tu kan? Ha, boleh. Tengah lah tu kan. Dia masih lalu tu kan. Cik ada orang dah sampai dah. Afi dah sambil makan dah. Pejam je tu. Tapi tu lah kedai penuh. Tu hujan dah tu. Tahu dia nak tidur. Dia nak tidur. Tolong dia. Nanti lah bola kiri kita tak tahu. Main jauh. Wah, dah habis makan dah. Awal monong dia. Kita tengok dia makan je ni. Tak buka dia image eh? Oh. Sebulan ni. Kan? Sarang ni. Sarang he. Pula. Teo saya bila tu. Kuati. Depan. Kenapa tak kat belakang? Kakak tolong. Masih banyak kot. Wah, ni soto. Oh, okey tu dia. Ini dia punya signature dish dia. Roti rembulan katanya. Ada telur mata, ada daging kan. Ha. Itu. Nanti kita try. Ni Rex dengan bini dia. Yang Z. Yang bawa CBR dulu. Yang CBR 250 Oh, ini lebih. Bagi mana ni? Atas. Ada DM apa tu? Assalamualaikum. Okay, sekarang kita berada di checkpoint. Jangan bawa sawit keluar bandar. Jangan takut bawa lagi sawit tu bang. Bukan sawit je. Mana tahu nak training kat rumah main buli gitu. Dia tengok lori semua, dia tengok motor kontainer, takut bawa lagi sawit. Checkpoint. Habis kita kena daftar semua. Ada tak fit dah kontak orang ni. Dia tengah cuba try kontak orang tau. Ni standar private gatrinya. Dia nak untuk masuk buat apa? Ada lah tempat kita lawat, tempat sejarah. Oh. Ha. Kastil ke? Ha, istana. Oh. Istana lama. Tak ada istana, kira banglo. Banglo lah. Ha. Dia panggil castle. Oh. Ha. Yang sana tu tak boleh tahan dong, Pak. Bawah bumbung. Itu memang. Padahal dah gelap lah. Itu inti panas tu. Tak, padahal Dah gelap tu. dah gelap dah ketua dia tu. Tapi nak berteduh tak? Tu dah geng-geng polis nak pegang kami semua. Ha, kita bagi peluang. Mati je. Dah masuk juga. Sampai tiang tu. Nak kata apa? Oh, sorak. Okey, masuk boleh. Nanti. Hatter's Castle. Dia orang cakap atap dia tu berbentuk topi, tu dia panggil Hatter's. Satu lagi ada sejarah kata dia ikut nama novel. Nama novel tu Hatter's Castle. Ha. Tak tahu nama satu betul. Dia kurang macam tu lah Pak. Oh, lepak-lepak macam orang kaya tu. Boleh masuk tu? Boleh ya? Kasut buka. Dia sebelum tiga baju. Kalau daripada jalan besar. Macam datuk kaya mah. Macam datuk kaya. Geng komen dengan bincang. Kan? Depan sikit lagi. Ni lagi kaya. Dia ni atas juga, sama juga. Datuk, tempat lalu Bangunan kelas ni. Ini yang pacar ni. Driver.
Ha? Mat, meja. Ni driver dulu ni. Datuk tu, Datuk dalam. Apa ke ni? Tak, Datuk dalam meeting. Ini semua yang apa ayun tu. Ni bintang-bintang ni. Ini semua dia punya makanan. Patutlah dah tak nak keluar. Dapat aircon. Sana sini sandau ah. Kau kena motor tu sedap oh. Ini kalau buat markas KR best sekali. Tu yang kat bawah lagi pak. Oh. Semua jadi datuk-datuk orang yang. Ada loteng kat sana. Oh, ada etik. Ada etik. La ilaha illallah. Mana ada? Sorry. Allah mak. Kunci dia. Dia orang saling tudung. Tak ada kunci pintu kan. Lama kan? Lama-lama. Ni bahagian etik. Oh yo. Buat markas lah ni. Wait. Markas KR. Sehari ni 1,200 tu. Kita beli je lah. Beli je lah. Tak, kita beli ni jadi markas KR. Cerita-cerita kena ada. Markas tu kan. Alamak basah lah. Tak edit tu pun. Basah pakai stokin lah. Itu dia, kering Ya, sini pergi. Kalau nak kering lagi atas tu tengok hitam. Boleh. Kita di bahagian anjungan sekarang ni. Kita nak meja belakang. Duduk sorang-sorang dalam ni tengah estate memang tidak lah. Tapi kalau rumah macam ni lah, bilik macam ni, setiap bilik kena ada TV, ada video game. Confirm dia tak turun dah. So rumah ni dengan cerita boleh disewa. Villa ni. Tu atas dia lain macam. Besar sikit? Besar betul bilik ni? Besar. Boleh tahan sampai ke sana depan dia. Ni kalau ada dapur. Tapi macam dia tandas tadi tu bunyi. Lupa ni strategi anjungan. Wih, ada orang. Ni master kot. Master lah ni. Sebab yang lain semua kata single. Ni korang tu cakap bilik master. Yang ini ada yang jaga. Tu masuk ni dapat izin tak izin? Dah dapat. Dah minta email awal. Oh. Ya. Tan Sri semua tak nak minum ke? Apa dah order ni? Order lah. Yang atas sorang-sorang dia. Wah, sejuknya. Wah. Tetik. Lah weh. Nasib baik muat. Macam dah film gambar bang. Macam kecil kan? Tuan, aircon. Wajib. Dia orang bergambar dulu. Mana ni, Mi? Okey, mari kita bergambar dahulu. Mana ni, Mi? Ya. Siapa punya mic punya kuat ni? Okey, ngam.
Ahmad, nak drive ke? Kayu. Alah, tak bawa lah. Kita pakai bola. Pakai bola je? Pakai bola. Ni. Kaki. Spin ke straight? Speed. Oh. 30 Sekarang kita berada di lubang 1. Lubang 1. Lubang 1 dengan jauh pas 153. Berapa kaki? 153 Satu. meter. Oh, betul. Meter. Kaki meter? Dia by meter. Selalu fit. Malaysia meter. Meter eh? Oh, ini hole apa ni? Hole 1. 1.5 yang berapa? Kasut AI. Kasut. Lepas tu AI kan. Dia kena start. Kita terpusing ni. Oi. 1.5 kayu berapa? Dia bateri. Yelah kayu berapa? Ni pendek ni. Ayah 8 9 sampai lah. Apa sudah sampai Nilai je. Abang tu. Nilai je abang. Abang, otai. Sekejap bateri. Main kat sini. Banyak kali main. Oh. Dulu aku main tak ada bahagi lagi. Ha? Oh, aku dengar babi. Lain juga. Aku dengar babi. Kenapa ada babi pula? Babi pun banyak. Oh ya. Ke sana. Berapa ringgit ni? Kat sini. Naik dah lah kalau ada bagi. 60 lebih. Apa? 60 lebih. Masih 60 lebih? Ha. Murahnya. 60 ya. 9 lubang. Oh, 9. Boleh main sini. Ada ngeki. Main Eh. Meja. Ajak banding sekali. Ha? Ajak banding sekali. Ingatkan awet tu nak minta nombor telefon. Rupa dia cakap alihkan motor. Tadi awet tadi agaknya minta nombor telefon. Dia tu berat tak lepas kan? Lepas kan? Lepas. Apa yang tak lepasnya? Bosor luar tu. Aku dia cakap aku tengok dengan abang dia lepas lah. Mana dia lepas. Tak lepas nanti dia horn je lah. So kita akan main golf hari ni. 9 lubang. Itulah cakap fix semenjak bela singa ni dia lain sikit. Mandi pun boleh. Ha. Order table tu? Duduk dia. Alright, thank you. Boleh. Ada swimming pool. Ada swimming pool. Air main rembat je dah. Siapa punya dah. Main rembat je. Ni menu dia. So kita tengok menu dia sekejap. Dia goreng-goreng tak sempat. Nasi lemak bungkus. Telur double. Ke pagi je. Ni breakfast dia kot. Ui. So nampak gaya menu dia biasa saja. Ada sawit goreng. Ada nyok sawit. Dia pakai santan ni santan ni. Nasi bujang. Harga boleh tahan. Weh tadi dia Prabu. nasi set RM10 Ada RM10 ah. RM10. Sering air. For lunch murmur. Sekali free drink. RM10. Banyak ni. RM10 tu. Goreng tadi ada ke? Nasi ayam madu. Okay, nice. Saya nasi ayam ni. Nasi ayam madu ada ni? Jangan lupa nombor 2. Dah booking. Alright. Thank you. So ada nasi ayam kita bedal je. Tak payah tunggu pening-pening kepala. Tu sana tu beratur kita order Maggi goreng ke apa tu. Tapi habis beratur. Okey, kita dah settle makan dekat apa nama dia? Dapur Kerry. Dekat clubhouse golf club untuk Pulau Kerry ni. Gathering-nya. Setelah kita tunggu yang lain settle makan, kita lepak jap. Tepi tu tu. Ada ostrich, ada angsa, macam-macam dia. Burung-burung lah tu tak. Rasa burung merak kot. Wah, macam-macam ada tu. Oh, best tu. Macam mini zoo tak? Mini petting zoo. Dia orang semua ada. Sekejap. So dia orang semua ada kat sana tu, kat clubhouse. Makan boleh-boleh lah, cuma tempat best sikit lah. Dia pakai clubhouse kan. Saya makan murah sikit, RM10 je. So kita lepak-lepak jap. Oh, macam semua dah siap tu.
Wow. Okey, kita dah sampai di Masjid Al-Aidin. Tadi kita kat seberang sungai sana. Sekarang kita kat sini pula. Oh, kita dah sampai lah. Alhamdulillah. Ni kali kedua kot KL datang ni kot. Ni kali berapa tak ingat lah. betul. Weh, kawan nasi atas. Atas kabel tu ada kawan nasi. Naik roller coaster. Yang gelak-gelak atas roller coaster tu.
Okey, kita dah sampai. Kak, kita masuk dalam ni. Museum ni. Zo. Number one. Rapat. Okey, kita baru saja tiba di ni Museum Institut Jogra. Penuh parking ah. Oh, tuan dah. Habis kita. Apa atas tu? Kawan nasi. Yang naik roller coaster gelak-gelak tu. Tu dia. Yang naik roller coaster gelak-gelak tu. Tu lah. Tunjukkan nasi ke? Gambar. Jomlo. Ramai lagi. Wah. Macam mana kita tak ramai boleh apa kita tak ramai? Nasi. Tu mengadap. Hei, tu minta nombor ke apa tu? Target right. Jogra okey? Eh. Target right. Jogra! Alhamdulillah ada aircon. Itu motif utama. So tu kena datang museum. Oh ni balik polis lama. Cuba tanya saja, dia pernah bertugas sini tak? Apa dia? Pernah bertugas kat sini? Tak pernah? Saya border Badan ada lah. Memang saja jaga border je? Dulu ada. Kalau dulu, sekarang jaga senang saya nak pergi border. dulu aku hari-hari masuk trainer lah. Yalah, kalau sekarang kan senang. Tangga batu 68 tangga menghubungkan bangunan-bangunan penting terletak di bahagian atas seperti bangunan pejabat daerah, stor peluru dan kuarter polis. Oh, atas. Ni perigi 3.72 2.4 meter dalam. Kenapa ada algae? Sekarang kita menuju ke tingkat bahagian atas. Oh, pejabat. Galeri C. Pantai Murid, Pantai Kelanang, Istana Bandar Langat, Pulau Keri. Ni nama dia ni, Jabos. Kan, Jabos. Kepala kereta api pun ada. Ni so ni galeri C. Dalam galeri C ni cerita pasal ni lah pemerintahan Selangor dulu-dulu kan. Oh, ni masjid kita pergi tadi, Masjid Al-Aidin, Sultan Sir Al-Aidin Sulaiman Shah Ibni Raja Muda Musa. Ni orang ni selalu orang minta nombor tu kan.
Betul lah, tu dia kat bawah dia tu. Oh, ni lah. Ni selalu minta nombor. Ada security kan. Ada seorang Dulu, time aku sekolah kan, tempat paling famous orang minta nombor. Tu. Kat depan tu. Hari ni? Memang orang suka. Memang kaki minta nombor memang mesti ke sini ya. Dulu-dulu lah masa aku sekolah tu. Member aku pun pergi sini. Bawa aku. Gila ke betul. Ni pun lock up. Oi, stor senjata. 76. Ni lain lah. Tak ada, sembang peluru. Tak apa ni cakap tak 7. 76. Ha, GPMG ni. rifle tu kot. Yang single shot tu. Ha. Ni Batazin. Oh iyalah, Batazin kan. Ada gambar Batazin. Ni tu hilang dia. Ni Batazin ke? Guru ya.
Tangan berpegangan di bawah langit biru, hati bersatu padu. Gunung menjulang, laut membiru, bersama kita dunia terasa baru. Angin berbisik bawa cerita kita, di setiap pelusuk cinta bersemadi. Jelajah cinta di bumi hijau, bersama kita tiada yang mustahil. Dari puncak gunung ke lembah damai, cinta kita abadi takkan pudar. Sawah menghijau, bukit memanggil, kita tersenyum, jiwa semakin tenang. Burung berkicau, riang menyanyikan lagu cinta kita abadi selamanya. Matahari terbit sinari harapan, di setiap langkah kita semakin besar. Jelajah cinta di bumi hijau, bersama kita tiada yang mustahil. Dari puncak gunung ke lembah damai, cinta kita abadi takkan pudar. Bersama kita alam jadi saksi, cinta yang suci tak terbatas waktu. Di bawah lintang kita berjanji selamanya bersama menjelajah dunia. Jelajah cinta di bumi hijau, bersama kita tiada yang mustahil. Dari puncak gunung ke lembah damai, cinta kita abadi takkan pudar. Jelajah cinta abadi selamanya, hanya bersama kita dunia jadi miliknya.